Perfect, perfect, perfect. Yang belum kahwin, kahwin ni. Anak muda yang belum kahwin, baik sampai mati pelan. Ni aku, mengkahwin baik lebih umur lep tu. Lintu pada nom, ku fajar. Dua leh. Dan kapan lagi lu yang dua put. Awal ketai. Hai. Berkahwin. Hukum kahwin itu mubah. Boleh berkahwin, boleh tidak berkahwin. Tapi setelah dah bagi-bagi hukum kahwin dia keput. Halia wajib, sunat, makruh haru. Nah urung kahwin wajib. Nah, sidro anak muda kana peng. Sidro anak muda ka mampu. Pengina, ekonomi na, kerja na, gaji kana, gatai pina. Wajib berkahwin. Yang kedua sunat berkahwin. Tak berkahwin merupakan pahala dalam kahwin nobu. So, anak muda yang nak kerja, anak muda yang nak peng, anak muda yang kana rezeki, anak muda yang kana abut, anak muda yang kana mampu. Tapi macam fokus jak but, macam fokus jak ikula, macam fokus kepada karir. Hana fikir ke cewek, hana fikir ke ina, hana gatai, hana yang tung-tung ina. Sunat berkahwin. Berkahwin merupakan pahala, hana kahwin nobu. Yang kedua makruh berkahwin. Butan, sapuhan, pentan, bedah positif flu, put, galak kinang seribe, makruh kahwin. Jangan galak Allah mudah-mudahan orang kahwin. Yang terakhir haram kahwin. Apabila nak tujuan kamu kahwin untuk tak sakit hati pasangan. Contoh ni, urujih nek tanyo ngenek di nama salah. Bapak tanyo bapak di nama salah. Tak kahwin tanyo untuk tak malah sakit hatinya. Maka hukum kahwinnya lah haram. Yang dia nak dalam puat ada lagi.